Okay guys, hari ni ada sebiji motor Y15 nak pasang macam biasa guys. Coil plug UMA, air filter UMA, yang paling penting trompet besi guys. Nak masuk dekat motor Y15 ni lah. Okay, mileage korang tengok sendiri baru 816 guys. Motor ni otai yang bawa tau, tapi dia nak masuk juga 3 barang. Okay, so korang layan video ni, tengok sampai habis guys. Totally motor ni memang standard habis lah. Block standard, semua masih standard lagi. Memang orang kata mileage pun baru 800 kan. Exhaust pun standard. Alright, so jom kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, untuk setup abang ni saya tak adalah tebuk kotak angin, sebab biar bersesuaian dengan dia bawa kan. So dia sedap-sedap rasa guys. Tak over sangat. Sedap-sedap rasa guys. Alhamdulillah. Dia bunyi wuk-wuk juga. Tapi wuk-wuk tu saya tak adalah bagi kuat sangat. Sebab macam saya cakap tadi lah, faktor usia kan, ataupun abang ni dia dah berumur, tapi dia nak respon sedap. Memang ni yang saya bagi untuk dia lah. Yang penting guys, yang penting sekali kan, yang penting sekali kena ada coil plug. Untuk bagi lagi respon dekat motor ni. Faham tak? Air filter sekali lah, untuk ban teras habuk-habuk kotor dekat masuk kat motor korang. Okay bang? Saya basuh sikit-sikit je. Abang nak try lah dulu. Boleh je? Boleh je. Lain sikit lah rasa daripada yang awal tadi. Hari tu dia macam tak ada berat sikit kan. Dia berat sikit lah. Yang ni cuba boleh. Nanti abang U-turn je dekat bumper tu. Oh, anak beli kan? Okey lah. Rezeki lah. Lain macam lah dia punya pick up dia. Dia tu lain macam lah. Sedap. Tak apa, dia tadi kan. Jadi kita pulang pun dia macam berat kan. Mula-mula tadi macam mana? Dia berat lah bila kita nak pergi tu, nak pulang tu, dia lambat. Dia lambat. Ni dia cepat. Dia turun naik macam tu. Sedap. Oh, dia macam ni. Pakailah berapa lama nak pakai pun. Oh, ini. Ni barang yang abang pakai ni, berapa lama abang nak pakailah. Oh, dia tak ada macam. Tak ada limit. Sebab saya sendiri pakai pun berapa tahun dah. Saya pula cakap bila nak rosak. Bagi saya kadang selalu pergi Melaka, kadang pergi Kuala Selangor. Pakai, boleh. Tu je, nak bagi sedap sikit kan. Ini budak-budak Grab banyak buat ni. Dia orang lagi nak sedap lagi lah. Satu hari dia orang berjalan berapa ratus kilo kan. Okay bang, terima kasih banyak. Selamat Hari Raya. Alright. Apa-apa nanti mesej lah. Barang lagi tu nak. Paling-paling pun kalau abang nak pun exhaust je. Untuk abang lah. Kalau tak tahulah, kalau nafsu abang tu berubah.